menentukan suatu fungsi apabila fungsi gubahan dan salah satu fungsi diberi. Nah, ini adalah satu topik topik yang agak mengelirukan dalam bab 1. Nah, bagaimana kita boleh membelajarnya dengan mudah? Imbas kembali kepada apakah maksud fungsi. Fungsi ialah bila kita ada input, kita masukkan input ke dalam fungsi dan fungsi itu akan memberi kita output. Ini adalah asas. This, you must remember this. Okay, jangan lupa ni. This is your basics. Alright, now let's go to the problem. Kita diberi fungsi f. Fungsi f ialah x tolak 2. Dan kita dikehendaki mencari fungsi g. Keadaan yang pertama, fungsi gubahan sudah diberi. Fg di mana x dipetakan kepada 8x tolak 7. So, ini adalah fungsi gubahan dia. Now, apa yang kita perlu tentukan? Fungsi g. Fungsi g di sini kedudukannya adalah fungsi dalam. Bermaksud fungsi ini akan diproses terlebih dahulu. Faham? Okey, jom pecahkan ini. Jom analisa ini. So, f of g bagi x adalah sama dengan, ia boleh diungkapkan dalam bentuk ni, iaitu fungsi f bagi fungsi g of x. Bermaksud, bagi fungsi f, fungsi g of x adalah inputnya. Betul? Ya, ini yang kita telah buat sebelum ini. Rakaman-rakaman sebelum ini. Kalau tak pasti, pergi balik dan tuntut rakaman yang sebelum ini. Alright. Now, ini bermaksud jika jika g of x adalah input bagi f, maka kita boleh gantikan g of x di dalam pada kedudukan x. Ingat kenapa? Kerana x ini adalah input kan? Input bagi fungsi f adalah apa? Input dia adalah g of x. Jadi di tempat x itu saya gantikan g of x. Dan fungsi f adalah input tolak 2. So maksud g of x tolak 2. Jadi g of x tolak 2 adalah sama dengan 8x tolak 7. Maka fungsi g adalah 8x tolak 5. Kalau kamu ada masalah, masih tak faham, no problem. Jangan risau. Apa yang kamu perlu lakukan ialah follow channel Cikgu Suresh dan like, dan dalam komen, you komen apa you nak. Alright? Dan juga saya galakkan murid-murid untuk join group saya. Alright? Nak tahu bagaimana nak join? Jom. DM saya. Kontak ada kat bio. Alright?